Korang mesti lately ni korang selalu nampak video aku lalu dekat FYP korang kan. Okay, nama aku Syahira. Aku adalah ibu kepada 3 orang anak. Usia dah nak masuk dah 40-an lah. And then aku seorang isteri, tak bekerja. So misi aku adalah untuk mencapai impian aku. Sebab sekarang baru datang keinginan, datang orang kata urge nak capai impian tu kan. Aku ada beberapa impian yang besar, tapi impian aku yang paling besar tu adalah aku nak bawa keluarga aku, kawan-kawan aku pergi satu seminar ni. Seminar ni seminar yang mendekatkan kita pada Allah. Dan of course seminar tu bukanlah satu seminar yang murah. Aku berazam nak bawa mereka pergi sana. So aku berazam untuk kumpul duit, untuk ada kemampuan dari segi keuangan untuk bawa mereka pergi sana. Dan aku nak bantu suami aku, nak bantu ahli keluarga aku. Aku nak capai impian aku supaya anak-anak aku pun dapat capai impian mereka kan. Supaya aku jadi contoh yang baik buat anak-anak, buat suami, buat orang sekeliling. So far aku pun sudah pun menjadi, aku rasa contoh yang terbaik. Aku rasa ramai yang dah terinspired dengan apa yang banyak yang aku dah buat. Aku tak semestinya kata aku dah berjaya, tapi aku dah berjaya inspire orang untuk ke depan. Bila kita ke depan, bila orang tengok kita confident, walaupun belum nampak hasil lagi, tapi orang sekeliling yang nampak, yang tengok pun akan rasa terinspired, akan rasa dia, kalau aku boleh buat, kalau dia boleh buat, takkan aku tak boleh buat kan. So one of my goal is to be the light untuk orang di sekeliling aku kan. The light in my own way. So yeah, thank you mana yang dah follow aku. Aku harap korang follow aku untuk tengok journey aku, supaya satu hari nanti korang pun, now mungkin aku belum capai lagi apa yang aku nak, tapi aku rasa aku dah berjaya untuk melangkah ke hadapan. Aku dah berjaya untuk mengatasi banyak perasaan-perasaan yang aku rasa sebelum ni aku tak mungkin dapat capai, ataupun aku mungkin tak akan ke mana, aku mungkin tak akan mampu untuk capai impian-impian aku. Aku dah boleh mengatasi tu. Itu sendiri pun ada satu kejayaan dah. Untuk aku berada di sini hari ni, aku rasa sangat-sangat bersyukur pada Allah untuk bagi peluang ini pada aku kan. Allah bagi peluang pada semua, tapi tak semua mampu ataupun tak semua nak gunakan peluang yang ada ni untuk sebaik-baiknya. So aku harap siapa yang tengok video ni, please support aku untuk aku capai impian aku. Please komen ataupun follow. Mana yang belum subscribe lagi, please subscribe. Ataupun share this video. Ataupun kalau ada apa-apa idea-idea yang bernas yang korang ada untuk aku cuba, boleh bagi suggestion, so aku boleh buat untuk next video. So ini adalah video pengenalan aku. Semoga jadi video yang bermanfaat juga buat semua yang tengok. Okay, Assalamualaikum.